Kalau nak bawa anak korang, jalan-jalan tempat yang best untuk anak-anak korang. Ada satu tempat yang menarik yang korang boleh tengok kat video aku ni. Sekarang ni kita berada dekat Paris. Jom jalan-jalan di Paris. Hai geng, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel, Sazuan Ciot. Hari ni kita orang jalan-jalan dekat sebuah negara Euro. Kat sini orang kata kota cinta. Mesti korang tahu yang kita orang kat mana. Lagi satu, kalau korang ada anak, korang nak relax, jalan-jalan tempat yang best untuk anak-anak korang, ada satu tempat yang menarik yang korang boleh tengok kat video aku ni. Sekarang ni kita orang berada dekat Paris. Kenapa kita orang pilih lokasi Paris? Kerana nak bawa anak-anak kita orang jalan-jalan dekat Disneyland. Yes, seriously complete. Memang Disneyland memang the best. Aktiviti daripada pagi sampai malam memang seriously best. Apapun mana yang menonton video aku ini, jangan lupa tekan button like, komen dan share, dan tak juga tekan button subscribe. Apabila korang button subscribe, apabila aku upload video yang terkini, korang akan dapat menonton video aku yang terkini. Okay geng, jom nonton video aku ni sampai habis. Okay geng, stay tuned guys. Ke Paris, kita menaiki train dari stesen Saint Pancras Station ke Paris. Perjalanan mengambil masa 2 jam. So kita tengok apa yang best dekat Paris ni. Okay? So sekarang ni kita orang naik train Eurostar mengalir ke Paris. So kita tengah set up barang untuk masuk train kereta api, dan kita akan lalu bawah laut nak mengalir ke Paris. Okay, teman video aku ni sampai habis. Okay geng, stay tune guys. Okay, so now kita dalam gerabak kereta api Eurostar nak mengalir ke Paris. Mengambil masa dalam 2 jam lebih mungkin. So nanti aku jumpa korang rumah kat luar dan gerabak kereta api Eurostar. Okay, stay tuned guys. Alhamdulillah sekarang kita baru sampai kat terminal Gare de Nat, Paris. So kita baru ambil barang semua. So kita akan pergi ke immigration mereka untuk cek-cek barang, dan selepas tu kita akan naik kereta dan menghala ke kita punya penginapan selepas ini. So macam inilah suasana stesen Gare de Nat di Paris. Okay, pemanduan kereta dan kat London kita punya side belah kanan. So di Paris kita punya side belah kiri. So beza belah kiri. Agak janggal lah first time tengok depan mata. Yang sebelah kanan tu negara Commonwealth sebelah kanan. Bukan negara Commonwealth, dia punya driving tu left hand side. Macam tu.
Selamat datang ke Paris. So now kita turun, kita nak makan malam. Ni nak kata makan malam tapi dia masih still lagi nampak terang lagi. So kat sini kemudahan nak cari makan halal. So far okey lah, boleh lagi. Tapi kalau kat luar tu memang kita kena research sebaik mungkin dan dapat makanan halal. So inilah suasana tepi-tepi hotel kat restoran belakang berdekatan dengan hotel kami. Kedai dekat Paris. Kalau korang tak tahu makan pedas, aku dah bawa ni samanyet. Thank you Kak Roming, kena recommend bawa ni. So kita makan ni samanyet. Sekarang ni dah gelap. Dekat sini gelap dia jam 9 malam. Kat Malaysia tak tahu apa-apa. So, jom kita jalan-jalan, pusing-pusing bandar Paris. Terima aku video ni sampai habis. Stay tuned guys. Alright gang. Okay, so now aku dengan family aku nak pergi satu tempat yang best untuk anak-anak korang dekat Paris sini. Korang mesti akan suka. So, aku nak naik kereta, nak mengalir ke sana. Jom, teman video kita sampai habis. Okay geng, stay tuned guys. Okay, tadi aku cakap tempat yang menarik untuk anak korang. Sekarang ni kita dah sampai Disneyland. Okay, alhamdulillah kita baru lepas immigration Disneyland Paris. Immigration. Ini special sikit. So kita baru lepas daripada security Disneyland. And then so kita nak masuk, kita nak tengok parade perarakan mereka kat dalam tu. Apa yang best kat sini? Jom nonton video ni sampai habis. Stay tuned guys. Alright gang, so now kita dah sampai dekat dia punya bangunan Disneyland kat belakang ni, dah sampai. So kita nak masuk, kita nak scan QR semua untuk tiket, and then kita enjoy view kat dalam ni. Okay, so now kita dah scan tiket. Sekarang ni kita enjoy.
Okey, sekarang ni ramai sedang tunggu ketibaan perarakan kartun-kartun kat Disneyland ni. Orang kata kat sini parade. Okey. So kita pun nak enjoy momen kat sini. Jom kita enjoy. Kita sedang menunggu ketibaan perarakan Disneyland. Patung-patung semua, kenderaan bergerak. So orang enjoy tengok video ni.
korang dah bayar tiket Disneyland Paris, kau bayar satu tiket untuk satu kepala, kau boleh main semua sekali kat sini. Memang ramai dan datang di Disneyland. Oh, macam ni lah dia punya crowded dia. Patut-patut nak datang di Disneyland, dia punya break dia. Kalau korang ada anak, tahu dah jalan mana, kau datang Disneyland. Mana-mana negara. Korang nak datang dekat Disney, Paris ni, make sure korang kena download apps Disney. So mana-mana kau nak pergi lokasi, korang boleh research kat situ berapa kena tunggu, duration dia ada 10 minit, ada 10 minit. So kita tahu lah lepas ni kita nak ke mana senang. So dah sediakan apps. So now kita naik boat sampai dekat Disneyland. So jom kita tengok view dia dalam ni. Let's go.
lepas kita main train nanti pada jam 9 malam Paris. Okay, kita tengok firework. Okay, tengok firework. Dia punya firework paling besar dekat Disneyland. Dekat Malaysia dataran mereka tak ada macam ni. Dia lagi pure punya bunga api. Okay, malam ni kita dah tengok sama-sama firework. Okay, stay tuned guys. Naik train pusing Disneyland. Bukan juga pasal dia. So jom kita kita naik train. Serius ramai gila. Kita dekat Gerabak kereta api. Kita nak pusing Disneyland Paris. Okay, stay tuned guys. So, macam mana dengan kita punya trip Gerabak kereta api tadi? Best kan? Inilah dia Gerabak kereta api Disneyland. Memang serius-serius gila. Kalau korang bawa anak korang, memang puas hati kalau jalan-jalan. Kita cuba roller coaster Hyperspace Mountain. Jom kita nak tengok macam mana ketinggian dia. Macam first time ada. Let's go. Minute. Who are you? Help me! Help me! Two hours later. That's enough. Okay, thank you. So kita tengok peranakan tambahan last sekali belah petang. Jom kita tengok apa yang ada kat atas petang aku ni. Let's go.
harian kita bermain dekat dalam Disneyland Paris. Okay, so last activity malam ni kita adalah firework pada jam 10 malam Paris. Okay, so kita ada lagi 2 jam untuk menikmati firework bunga api yang besar dekat Disney. Korang menonton video ni sampai habis ke, geng? Stay tu guys. Sekarang ni kita baru habis kita punya aktiviti kat Disneyland tadi dengan perarakan parade, and then kita rehat, kita lapar. Sekarang menunjukkan 8:30 malam Paris. So kita kelaparan dan kita makan dekat cafe dalam Disneyland Paris. So kita enjoy makan. Stay tu guys. Ada chipmunk. Soro. Ini adalah suasana malam dekat Disneyland Paris. So serius, memang cantik. So sekejap lagi 30 minit, jam 10 malam kita akan tengok firework dekat Disneyland Paris. Belakang aku adalah Disneyland Palace. So nice kat belakang dia, cantik waktu malam. So kita akan view bersama dengan firework. 15 minutes time as we present Disney Tales of Magic. And take it to the counter. One day I shoulder. What do you mean? Yeah, one day. Masih main kau wah, mulai apa ni lah, heran apa? Si perempuan ni kan mau dicawa. Di belakang kampung juga. Siapa tak nampak ni? Senyum kat ni. You can feel it in the air with us right now. Let it take you back to the first time you felt it. Like all the stars in your sky. Do you remember all the adventures? Find it in your mind, in your soul. Find it in the yard. Find it in the flame, wherever you are. You don't have to run too far. Charmant petit printemps de bois, éveille-toi. In your heart, it's timeless like a classic. Everywhere it's begging to je ne serais pas là, et pourtant regarde. Depuis notre enfance,
on nous raconte des histoires merveilleuses remplies de magie. For as long as we can remember, we've been told wondrous tales of magic, of fairy wands, de sortilèges and wishing stars. But not all magic is something you see with your eyes. La magie ne se voit pas toujours avec les yeux. Parfois, la magie est cette chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Sometimes magic is something you feel inside. I know a girl every night. She stands apart from the crowd. She loves the sea and her people. She makes her whole family proud. Every turn I take, I will find my way. every trail I try, I can go every with pass you. I make, I'll be there someday. every road leads back If I can't to be the strong, place I I know every mile will be worth my See the line where the sky meets the sea, and it calls me, and no one knows how far it goes. The winds and the sail and the sea stays behind me. One day I'll know how far I'll go. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? Je goûterai la joie des gens qui se promènent. Si pour un seul jour, je quittais ma tour, ce serait Going on this adventure with you feels like magic. You had coffee today, didn't you? Buzz Lightyear Star Command. I've landed on a strange planet with a formidable fortress. We need to secure the area. Just
today, sir. Look out. So close. Star Command, send reinforcements. The real magic is in our friendship. To infinity and beyond! On a souvent tendance à chercher la magie. Mais de temps en temps, c'est la magie qui nous trouve. But every once in a while, magic finds us. Il suffit d'un battement de cœur pour que la magie prenne vie. When you find love in your heart, the world becomes a magical place. Tu es revenu.
kita sekarang naik bus. Kita akan pusing-pusing Paris. Saya tutup video aku sampai habis. Okay, lepas ni kita ke Notre Dame. Kita kena turun ke Notre Dame. Notre Dame ni ialah cathedral. Kita kena tengok. Dia one of the signature of the Paris. Ingat kalau sampai Paris tak sampai Notre Dame, tak sampai lah kau. Itu. Bila korang sampai ke Paris, kalau nak jalan-jalan naik bus, korang boleh download dekat apps ni ataupun korang pergi minta brochure diorang untuk lihat map sekitarnya untuk korang berhenti di mana. So dia akan bawa berhenti dekat lokasi yang menarik yang korang nak pergi, okey? Kita dah sampai dekat kedai Laduri. Kedai Laduri ni dia menyediakan makanan macam macaron, famous macaron. So kita nak rasa apa yang special kat sini. Nanti aku tunjukkan apa yang flavor yang kita ada. Let's go. Go. Ini flavor rose. Rasa rose. Dia main. Dia pun nak. Wait. Use this one. Ini pula flavor pistachio. Oh my god, sedap. So good. Kita banyak jalan tempat-tempat yang bersejarah, kenal di bangunan-bangunan lama. Kalau korang tengok video ini, memang baik lah, best. So korang kalau datang Paris boleh jalan-jalan dengan family korang. Makan yang sedap ada macaron. Yang ni kita orang pergi tempat macaron ni tempat yang recommend oleh Khairul Amin juga. Apa yang Khairul Amin bagi tahu, so kita pun pergi, kita rasai sendiri. Serius, memang sedap gila. So stay tune guys. Kita orang on the way naik cruise dan kita nak pusing-pusing kota Paris. Nonton video aku ni sampai habis. Semoga korang dapat menikmati apa yang ada di Paris. Okay, stay tune guys. Itulah kita punya perjalanan naik boat mengelilingi sungai Paris. Tak tahu itu sungai ke ataupun laut, tapi bagi aku kat sini kita dikira sungai lah sebab diorang di kanan building. Okay, so harap korang enjoy tengok kita punya naik boat Paris. Stay tune guys. Eiffel Tower ni ada jualan makanan, merchandise, kira macam nak kata bazar lah kat sini. So kalau korang nak beli merchandise ke apa, boleh datang ke sini jugalah. Tapi dari segi harga kita tak pasti. Tapi kalau korang nak ambil kenangan, nak gambar, buat memori kau punya kenangan, korang boleh datang kat Eiffel Tower belakang ni. Korang pusing-pusing naik boat, naik bus, jalan kaki. Kat sini serius memang meriah. Tak sangka tadi depan pintu masuk senyapnya tak ada apa-apa, tapi kau pergi belakang
Bagi belakang ni memang meriah. Kat sini kita tak tahulah nak halal ke. So make sure kalau korang nak beli, korang kena tanya dulu. Alkohol ke apa ke, tanya dulu supaya korang selamat makan. Jangan main bedal kalau korang dah beli. Aku beli tadi kat area diorang, kedai diorang tadi. So memang have fun, diorang masak, menari dengan pelanggan. So buat tarikan untuk pelanggan mereka. So aku belilah kebab, kentang goreng. So kat sini kalau kau makan tapi tak ada chili sauce. Kat sini ada tomato dan mayonis. Tapi kalau kau mix mayonis dengan tomato, seriously memang sedap. So aku nak try diorang punya makanan. Sebab kat sini halal lah. Aku beli ni. Okay. So stay tuned guys. Kita dah sampai kat kedai carrot, cafe carrot lah. Lebih pada roti. Kau tengok diorang punya queue panjang. Nak makan je pun. Jadi kat sini kita orang breakfast pagi. So memang kena queue panjang gila. Datang sini, duduk, makan, finish, get up. Bukan lepak-lepak. Lepak pergi mama. Walaupun queue dia panjang, laju. Sini pun ada juga croissant, metro pun sedap juga. Kat belakang ni dalam buku tak ada. So korang pergi kat kaunter, menuju belakang tu, ambil order lah. Memang nak apa ke? Kita tak tahu tapi okey lah. Sebab kat sini memang ramai serve, memang padu. Kalau nampak mainan belakang ni, just hati-hati kau datang sini. Kat sini memang dia boleh bagi kau duit. Takut dia bagi kau duit tipu apa semua, kau bagi duit betul habis lah. Ni semua scammer lah. Tadi pun dapat info pada kita punya orang sini pun cakap pun sama. So kau nak jalan-jalan, kau nampak pemain tu, kau jangan main. Kau sekadar tengok je. Yes. So hati-hati. Enjoy. Tapi kau menangis disebabkan benda-benda tu je. Mengarut. Enjoy lah bagi orang duit. Kalau korang menunggu bas, kau lepak kat tepi sungai ni. Serius berangin. Walaupun sekarang ni dah start panas, kau lepak sini. Berangin, tenang. Tapi kau dapat lah melihat aktiviti mereka kat belakang ni. Alright, sekarang aku dah sampai dekat Louvre Museum. Okay, kat sini tempat yang bersejarah juga. Dan belakang aku ni ada segitiga, iaitu ada potret Mona Lisa. So diorang letak dekat Paris, kat sini. Kalau nak masuk ni berkemungkinan kena bayar, tak tahu berapa euro. Kita takat luar sebagai gambar buat kenangan kita bawa balik kat Malaysia. Sekarang ni dah start musim panas. So kita pakai t-shirt biasa saja. Harap korang enjoy tengok video aku ni jalan-jalan Paris. Okay, stay tune guys. Hai geng, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni adalah hari terakhir kami berada di Paris. Okay, apa yang korang menonton video ni aku ni, itulah kami punya jalan-jalan, tempat bersejarah, buat mainan. Kalau korang ada duit ekstra, kalau korang nak shopping, korang boleh shopping. Memang best. Satu, kalau korang jalan-jalan, make sure jaga barang berharga korang, kerana kat sini memang erti kata lain tangan panjang kau kat sini. Kalau kau datang musim sejuk, bawalah jaket tebal, sarung tangan. Macam kita orang ni baru dah 2 hari dah mula start musim panas. Dari segi korang ada anak, ada plan nak datang Paris, nak bawa ke Disneyland Paris, aku sangat-sangat recommend. Sangat-sangat. Mana yang menonton video aku ni, jangan lupa tekan button like, komen dan share, dan tak juga tekan button subscribe. Apabila korang tekan button subscribe, aku upload video terkini, korang akan dapat video terkini. Mana yang menonton video aku ni daripada mula sampai akhir, terima kasih banyak. Dan kepada subscriber aku daripada yang support aku daripada mula 0 sampai sekarang, terima kasih banyak, aku appreciate. Dan kita jumpa video akan datang, okay? Stay tune guys.